Apa beza simpan duit dengan simpan emas? Ramai tak sedar, kedua-duanya beri kesan berbeza kepada kekayaan kita. Apabila tuan-puan simpan semua harta dalam bentuk duit, memang boleh. Tetapi, kita terdedah kepada inflasi yang mengurangkan nilai duit dari tahun ke tahun. Inflasi secara ringkasnya bermaksud harga barang naik tanpa henti. Kuasa beli pula semakin jatuh walaupun jumlah duit nampak sama. Sebagai contoh, roti Gardenia 5 hingga 6 tahun lepas berharga sekitar RM2 lebih. Hari ini, roti yang sama berharga lebih RM4. Adakah roti Gardenia hari ini saiznya 2 kali ganda berbanding dulu? Tidak tuan-puan, saiznya sama. Tapi harganya naik berganda. Itulah inflasi dan ia adalah perompak senyap yang mencuri nilai duit kita sedikit demi sedikit. Sebab itu, duit tak sesuai disimpan 100% untuk jangka panjang. Atas sebab itu, ramai orang memilih untuk alihkan sebahagian simpanan mereka ke dalam bentuk emas. Ini kerana emas ialah aset yang kalis inflasi. Nilai emas meningkat sekitar 9 ke 10% setahun secara purata. Walaupun inflasi tetap berlaku, kuasa beli kita yang disimpan dalam emas kekal terjaga. Satu lagi perbezaan penting ialah dari segi tingkah laku. Bila simpan duit, kita mudah gatal tangan untuk berbelanja. Tapi bila simpan dalam bentuk emas fizikal, kita akan rasa sayang nak jual. Secara tak langsung, simpanan emas lebih cepat bertambah. Kalau tuan-puan belum mula simpan emas, boleh rujuk video di profil saya. Mulakan simpanan emas hari ini dan insya-Allah saya akan guide sebaiknya.